Orang-orang kekasih Allah ni, orang betul-betul kenal Tuhan ni, tiap masalah yang berlaku atas dia, dia rasa ada aku buat walaupun mari di orang lain. Orang lain menyusahkan. Puak ni kan, bini menyusahkan laki, laki menyusahkan bini. Kita kata bini lah jahat, laki lah jahat. Iyalah pada zahir, tapi hakikat sebab mari di kita orang pucuk je. Orang panggil pucuk ataupun puting. Nah, inilah Tuhan mengarang kata tak ada dah mudarat di dunia, di akhirat hak kena atas seorang malaikat dosa. Ya, lalu ni kita molek dah katakan dah. Ada agak setengah-setengah. Ya, molek dah lalu ni semaya dah. Ada orang tina agak tutup aurat dah, tak ada dah lah, ada dosa dia aku. London hak dulu. Hak dulu hak masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang lalu ada lagi ke kesilapan hak ada taubat lagi. Bila ada taubat dosa tu ada lagi. Bila dosa tu ada dosa itu dah. Allah kata menyebabkan kamu itu di azab, di mudarat. Nabi sebut dalam hadis, ibtalahu Allah. Allah ujinya. Allah hidup dia dalam masalah. Hidup seorang hak berdosa. Buat apa tu? Liyukaffiraha anhu. Supaya Allah Ta'ala nak ampun dosa. Nanti nak taubat, nanti dok istighfar, dok taubat, dok istighfar. Maka menjadikan hidup dia bermasalah.